Sayang, sayang tu tak dekat mana B nak buat sayang ni. Pilihan B sendiri, boleh. Dulu kedai ni kena kecam. Masa first mula-mula video aku dengan Jason, kedai ni kena kecam teruk. First video dia. Hari ni aku nak datang kedai dia, aku nak tengok. Dan aku rasa macam, yelah dia kena kecam pasal aku. Jadi aku nak tolong dia balik lah. Boleh yang Dek, terikan dulu boleh lobster dia minta tu sekejap. Menu kau pegang. Wish, set RM65 ni ada lagi ada lagi. Dengan set 1.5 45 orang makan. Ini set 200 pun banyak lauk dapat. 300 lagi banyak lauk dapat. 2 ekor bang ikan. Apa nak set yang RM65 ni ya. Inilah kejadian untuk harga RM65 yang ada 2, 4, 6 jenis lauk. Kau bayangkan Mak Saleh belakang makan ni habis clear. Dibakar ikan kat sini semua pakai arang Ni cicah, ayam asam, kicap. Cicah bukan tuang. Nama tuang sekali. Bismillah. Sayur kailan. Maria Carey, tolong hulurkan sambal ni. Right. Ikan sambal ni digoreng dulu, baru dia buat sambal. Ikan bakar tadi ni aku rasa dia pakai rempah-rempah dia, rempah-rempah yang dia buat sendiri lah. Dia bagi air tadi kan, free air, tengok air dengan sirap betul. Kalau macam ni punya set, kalau orang tanya aku, dia boleh makan berapa orang? Minimum lah, bawah 5 orang. Dan ikan siakap ni, dia punya gram dia bawah 1 kilo. Sebab dia bakar ikan siakap ni, seekor, dia belah 2. Kedai ni pun masih dah viral. Sampai sekarang, orang masih ramai lagi. Thank you Jason. Kedai ni, dia dekat Pulau Melaka tau. Penghujung sekali. Dulu, suasana sini, kedai-kedai ni belum ada lagi ni. Lampu-lampu tak ada gelap. Sekarang dah ada lampu-lampu. Dah terang-menderang dah. Semua dah ada penjaga. Tu aku cakap terima kasih untuk kau Jason. Kecaman penting. Alhamdulillah.